Hari ni teman nak bertanya pada Koma lah. Soalannya, betul ke? Betul ke apa? Betul ke? Siapa pula menjawab ni? Betul ke kalau jadi driver bawa ambulans lama akan diserap jadi doktor? Betul. Sama juga kalau kau bawa van sekolah, nanti kau diserap jadi cikgu. Lepas tu kalau kau bawa van jenazah, lama-lama kau akan diserap jadi jenazah. Ini tumpah punya jawapan kau mah. Siapa orangnya ya? Tapi teman nak tanya Koma, betul ke? Betul ke apa? Mari kita tengok. Betul ke dah nak kahwin? Ya betul. Memang dah bincang lama pasal benda tu. Dan bukan mudah untuk saya cakap. Yelah, nak kopek udang pun susah. Tersipu-sipu YB Said Saddiq. Itulah dia persembahan akhir Maharaja Lawak Superstar. Nampaknya fenomena bas yang dia pilih untuk menjadikan Dewan begitu gamat sekali. Betul ke nak kahwin? Memang betul lah. Jadi ini menunjukkan Koma bagaimana masyarakat membentuk naratif romantik berdasarkan persepsi dan juga keinginan secara kolektif. Semua hendak dema ke arah itu. Sebab itulah finalis Maharaja Lawak Superstar ni memilih tema ini untuk dijadikan sebagai bahan lawak. Tapi bukanlah mudah nak dilakukan. Bayangkanlah, nak kopek udang pun susah, apa lagi nak kahwin. Inilah realiti kehidupan moden. Kopek udang itu merupakan simbolik kepada usaha-usaha untuk mendirikan rumah tangga. Bukan mudah. Dan satu kecenderungan yang amat ketara, ya, kita ni sangat selesa dengan happy ending. Jadi janganlah ada orang yang di luar sana membuat kecoh saja. Terutamanya dalam media massa, dalam medsos ini. Orang suka yang happy-happy, bukan yang kecoh-kecoh. Faham tak?